termasuk dalam free delivery tu ya. Jual apa? Jual ikan, ayam, ketam, udang, semua sekali untuk korang masak-masak. Dengar tak suara saya Hai. Kalau nak kenduri boleh sangat. Okey, untuk yang nak beli secara banyak, secara pukal, lagilah untung. Sebab memang kita pun target kepada peniaga-peniaga, peniaga kantin, peniaga restoran. Sebab memang harga kita special. Harga kita special tapi produk kita baik. Dan yang penting orang Islam diyakin, dijamin halal. Taman Desa Mutiara boleh COD ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kupang ada ke Kak Long? Kupang ada. Saya dah cakap, kedai ni yang tak ada jodoh korang je. Yang lain insya-Allah kita tunaikan. Okey? Johor ke ni Kak Long ya. Ini saya lock. Korang baca ni. Murah-murah semua, lokasi mudah dicari, tempat bersih dah pakai mana. Terima kasihlah tolong cakapkan bagi pihak saya. Jodoh Kak Long. Korang bab ni laju Depan kedai. Macam mana nak order? Sebab tu tadi saya pin number tu. Sebab saya tak boleh nak ni lagi lah, letak beg kuning. Okey, soon soon. Jom serbu kedai Kak Long, jom. Kalau korang serbu sekarang, saya dekat sini. Boleh kita capi-capi. Boleh post ke Kak Long, boleh. Boleh, tak ada masalah. Alamak. Kejap ya. Sekejap lagi. Bawa kami jalan-jalan. Okey. Boleh baca? Buat tour. Okey dah korang. Tapi korang baca dulu ni. Baca ramai-ramai. Anak-anak semua baca. Tak boleh baca, bacalah juga. Tak boleh sebab dia terbalik. Sebabkan kamera ni. Oh, flip kamera betul juga. Bijaklah kawan-kawan saya. Bentar. Mana ni? Tulisan doktor. Nampak tu? Combo 1 2. Ni tulisan kau ni. Oh meh. Okey, boleh baca tak? Screenshot. Cincot. JB je tahu. Nombor telefon. Aduh, budak ni dia lupa pula nombor telefon. Okey. Melaka hantar ke? Korang, promo ni untuk orang di JB sahaja ya. Cincot. Cepat tak? Murah 10. Allah Akbar, dik. Sorry, terjatuh phone kau. Okey korang. Buka di kulim. Tangan kidal sadik. Adik saya mostly semua kidal yang lelaki. Mira, boleh tak nak tukar salmon dengan ikan lain? Alah, tak boleh tukar-tukar sebab kita takut susah nanti. Nanti macam tak fair untuk orang lain. Oh, tulis JB only. Dik, pinjam marker, Dik. Terima kasih tau. Korang memang bijak lah. Pinjam marker. Korang, cincot. Salmon sedap. JB saja. JB. Alamak. Only. Combo sampai bila? Sampai stok habis. Tapi tak banyak tau. Syak. Eddie Algojo hantar kau. Nanti siapa delivery? Amboi. Saya delivery naik lori.
Lori sejuk beku. Pasir Gudang. Okey, Pasir Gudang kita hantar ya. Akak salmon tu nak masak apa? Macam-macam boleh. Boleh masak butter, boleh goreng je pun sedap kan. Korang letak rempah-rempah sikit, garam sikit, dah sedap dah. Rempah-rempah sikit, garam sikit, dah sedap dah. Lepas tu letak butter hot. Grill ya, grill pun sedap. Wow, Bedi, terima kasih lah bagi kita. Apa tu? Ha? Nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa tak? Umur saya 22 tahun ni. Grill pun sedap, ya. Lag ke? Masih tak korang? Sekarang korang yang kontak bagi sedikit masa sebab Oh, banyak. Korang yang dah kontak, bagi sikit masa ya. Sebab apa, hotline tengah penuh. Thank you korang. Thank you for your support. Hotline kita dah berderet dah. So mungkin ambil masa sikit ya. Jangan marah, okey? Jangan marah saya ya. Masak lemak pun boleh. Nak pergi showcase buat bulan 9. Menarik juga tu. Thank you ya yang bagi kita rusa, kelembu, kambing walaupun kita dah habis korban. Jemput mai rumah makan daging. Ikan bajet dekat Gombak saya rasa dah tutup. Sebab kita ada masalah pasal kedai lah, sewa macam tu lah, saya tak sure. Tapi buat masa ni kita tutup sementara waktu ni. Semoga murah rezeki ikan bajet, amin. Tunjuk balik combo-combo tu. Ni RM130 dapat salmon isi kerang, dapat chicken chop 3 keping, tulang lembu 1 kilo, sotong 1 blok, chicken nugget dengan ikan kembung 1 kilo. Bukan terbalik, saya guna kamera depan. Okeylah, flip lagi sekali. Tak beli siang beli kita majuk. Ni JB only, okey. Ni benda-benda yang korang akan dapat. Kakakku, hello Yuti. Hari ni kakak jual ikan. Stress, kenapa murah, kenapa jauh? Kalau macam tu, kenalah datang JB. Tak apa, korang beritahu je family yang dekat JB tu. Beritahu je dekat family JB. Oh, click mirror pun boleh ke? Sekejap. Oh. Sekejap. Kenapa saya pula jadi sengit ni? Macam tu. Korang, terima kasih korang. Korang pandailah. Ashraf Zainal. Thank you Ashraf. Mata tipu. Korang, saya kagum. Kakak pula muda, tak berapa faham. Nampak tak korang? Baru betul. Ya. Siapa kat sebelah? Adik saya nombor 3. Korang support lah adik-adik saya ni. Adik-adik saya semua rajin-rajin berniaga. Ni Sadiq. Dia belajar engineering. Civil engineering. Bapak saya cakap berniaga semua. So dia boleh jadi engineer, dia boleh jadi toki ikan. staff lah. Staff. Dia suruh cakap staff. Okey, dah belum korang? Cincot. Sekarang dia combo dah tak banyak. Dah tak banyak guys sebab hotline kita penuh. Boleh walk in ke? Boleh. Tapi kena cepat ya. Nak nampak muka Mira ke? Bukan ke korang nak cincot ni? Okey dah. Mira balik ya. Terima kasih kak. Saya kagum. Haikal pun dah nak kahwin. Kedai dekat Anggrek Kempas Johor Bahru. Nak kepala salmon? Tak ada. Tengok muka Sadiq. Belanja muka adik dulu baru beli. Dia tak nak guys. Dia malu. Ifan mana? Patut kita angkut Ifan buat live sekali
Pergi kedai jumpa Mira boleh. Kalau Mira ada kat kedai, mestilah boleh. Takkan Mira tak jumpa korang. Mana Sadiq, Haikal? Haikal tak ada. Haikal dia manage di Tampoi. Sadiq dulu baru Haikal. Sadiq nombor 3, Haikal nombor 4. Nurin yang hari tu selalu live dengan Ipan tu. Okey, saya cerita balik lah kakak sulung saya, dia kakak sulung. Kakak sulung saya belajar law. Sekarang dia lawyer. Saya yang kedua, belajar muzik. Sekarang kerja saya menghiburkan anda. Ini yang ketiga, dia belajar engineering, civil engineering. Dan dia berniaga juga. Yang keempat, buat engineering juga. Yang tu, dia civil ke chemical Dia belajar di Melbourne dulu, Haikal. Sekarang pun dia berniaga juga. Yang nombor 5, dia belajar dentistry. Sekarang dia dah kerja lah sebagai dentist di JB. Nurin. Yang keenam, Ipan. Menjadi adik online korang. So, itulah 6 beradik saya. 3 lelaki, 3 perempuan. Jari Mira dah okey. Bukan bajet, ya, business family. Betul. Klinik apa? Alamak, nanti saya check bolehlah support Nurin juga. Tapi dia belum ada klinik sendiri. Ipan dia study apa ya? Entertainment lah. Tak ingat apa. Bila balik KL Kak Long? Saya sebenarnya nak balik dah. Tapi tak apa. Saya nak entertain saya punya customer. Kat Tampoi kita ada kilang. Okey. Semua bijak benda, Masya Allah. Alhamdulillah. Adik-adik saya memang rajin belajar semua. Combo tinggal 4 slot je. Combo tinggal 4 slot je, guys. Seram tengok mana pun. Kan? Macam kucing. Saya pun rasa seram. Ramai ke dah kahwin? Yang dah kahwin 2 orang. Dua. Pandai-pandai, ya ke? Alhamdulillah. Kan? Bapak saya tu dia sporting je. Dia akan support apa yang kita nak buat. Syarat dia kena rajin. Itu je syarat dia. Tapi apa kita nak buat, dia sokong je. Macam tu. Sebab tu ada jadi lawyer, dia jadi doktor, dia penyanyi. Siapa yang dah kahwin? Kakak saya yang first sulung dengan yang nombor 3 ni lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Sharifah. Wah, melekat nama tu kat korang. Saya pun terkejut tahu Ustaz Kazim cakap macam tu. Saya macam, Ustaz mana datang nama ni? Kerja isi. Kilang bisnes apa? Kilang tak? Kilang sama ya? Kilang ikan bazet. Kilang kita di JB. Tu nama reka. Yelah, isi lah. Ada saja je. Mira bila nak keluar abaya? InsyaAllah kita tengah proceed untuk next design, okay? Ramai yang tak dapat beli hari tu kan. Thank you tak korang. Korang baiklah. Korang suka support saya. Kadang saya terharu tau. Saya selalu macam nak berniaga pun saya tak confident. Saya takut ada orang nak beli. Tapi kan bapak saya cakap, kita kena jadi risk taker. Otherwise, kita akan berada di comfort zone kita je. So, kena beranilah kot Abaya hitam lebih-lebih sikit. Okey. Banyakkan saya SSM. Okey, saya cakap dengan bos saya. Yang nombor 2 bila nak kahwin? Wallahualam. Doakanlah ya. Combo ada lagi ke tak, bos? Serius nak juga. Sikit lagi korang. 2 je lagi. Mira rajin-rajin lah buat live. Okey. Saya rajin je. Apa? Abaya yang jenis straight je. Tak sabar nak tunggu. InsyaAllah korang. Tak ada beg kuning? Tak ada. Pasir Gudang ada delivery? Ada. Boleh masuk dalam kita punya combo ni. Okay? Abaya dah habis, guys.
Semalam Hil dengan Rosa borak. Saya baru nampak notification Hil. Okey korang jangan marah. Ni adik saya risau kalau korang marah lambat reply. Tak apa dik, diorang baik. Nak beli dekat mana? Sekejap. Saya mirror lagi sekali ya. Dah pandai mirror. Nampak tu. Dah cincot ke belum? Cincot. Ikan semua dari mana? Kita import guys. Dari Oman ada, Yaman ada, Pakistan ada, Indo ada, Sabah ada. Saya dah hafal dah. Dah Dah cincot Okay. Mira buat hand sock. Okay. Sedang diusahakan. Tembus hati saya. Ya. Ya korang jangan marah tau lambat sikit reply sebab penuh hotline. Bila kau nak menikah nanti dah tua susah. Ingatkan salah. Risau sangat Tokek takut kena marah kan. Dia rasa bertanggungjawab lah kan untuk respon dengan cepat. Tapi kita faham lah kan. Biasalah hotline kan penuh. Thank you tak korang. Terima kasih for being understanding, for being supportive. Sangat saya terharu dan hargai. Lagu OST sedap ya ke? Terima kasih. Siapa bawa abaya tu? Siapa ya? Saya pun lupa. Satu Malaysia percaya sama kamu. Ikan Bajat ni collab dengan Saiful Apek ke? Kita pernah ada collaboration untuk video dengan Abang Saiful Apek. Tapi actually bisnes ni adalah bisnes keluarga saya. Tapi Abang Saiful Apek kita pernah berkolaborasi untuk video. Macam tu. Bos Kak Long nama Fatah. Iya ke? Anda yakin? Buatlah zip sekali. Sebenarnya Mira tak tahulah korang nak yang zip ke, korang yang nak yang button ke, korang nak dia terus jahit. Ikan Bajat ada open untuk franchising. Rasanya tak ada kakak. Mira dah tak berlakon ke? Saya baru je release satu drama tu. Kedai dekat Ikan Bajat Anggrek Kempas. Nak terus jahit ya? Atau saya buat option. Boleh tak? Macam mana nak nyanyi sengau? Saya dah beli Emira Abaya. Terima kasih korang. Ustaz G Major, kita shoot bulan lepas rasanya. Tapi saya rushing sangat shoot tu. 4 hari je saya shoot. Sebab saya ada kerja lain. Tapi production Isim memang mantap. Okey je butang tu buat zip juga. Okey. Butang tu buat zip juga. Okey. Okey. Noted. Invite Ipan. Combo dah habis guys. Yilek. Terima kasih korang. Terima kasih support saya. Nak labuh lagi. Ada yang minta pendekkan, ada yang minta labuhkan. Macam mana ni korang? Korang, combo dah habis. Terima kasih support adik saya, support saya. Thank you korang. Terima kasih tau. Salam. Combo lagi tak? Dik? Ada. Untuk awak special ada. Oh, tengah tengok live. Okay, say hi. Dikirim pada Batu Pahat ke? Saya biasa nak bertangkap. Oh, ya ke? Terima kasih tau, tolong. Adik ni datang, dia kawan dia kirim.
tengah tengok live. Terima kasih tau. Labuh abaya potong. Jual, kita hari ni kita jual ikan. Kena labuh. Itulah, saya pun tak tahu nak buat labuh pun nak buat pendek. Amira cerita pasal dah habis. Itulah, tak apa, nanti saya pujuk adik saya buat lagi. Kita pujuk dia. Kalau dia tak nak, kita paksa dia. Benda boleh paksa, dek. Kita pula kakak. Panggil kakak sulung apa? Kakak. Hail komen? Mana? Hail. Sampai hati tak panggil kita nyanyi kat showcase dia. Tak sudi ke? Hail, lagu pertama dia buat dulu lagu saya Hati-Hati. Tapi dia buat showcase, dia tak panggil saya. Macam ni lah kawan. Awak dah gosip dengan Rosa pasal saya. Nanti kamu maju. Korang paksa Hail. Paksa Hail. Suruh Hail ajak saya nyanyi kat showcase dia. Hail kata lapar. Oh, ya ke? Okey, Hail nak apa? Nanti kita hantar kat rumah Hail. Kita hantar kat rumah Hail. Terima kasih tau. Hail gosip pasal kipas. Ya ke? Meminta ke Hail saya ni? Jom. Sekejap saya ambil gambar. Korang tunggu Korang jangan lari ya. Jom. Sini. Terima kasih tau. Lupa lagi. Bersih ya. Bersih. Lepas tu selesa untuk korang shopping. Abang Balor ada meeting tu, jangan kacau dia. Lepas tu kita ada macam-macam. Kita ada ikan, kita ada paru. Hail kata bagi ruang susun hari, takut Mira busy lain. Saya tak nak terima alasan Hail saya. Dia memang tak sudi panggil saya. Outstation boleh ada. Combo dah habis guys. Korang tadi lambat lah. Kita buka setiap hari tau. Kecuali hari Selasa, kita buka sampai pukul 3 je. Sebab kat sini ada pasar malam. Takut korang susah nanti. So kita buka half day. Taman Anggrek, ya. Okay korang, saya rasa saya nak end live dah. Nanti saya live lagi ya. Boleh post ke Pahang? Boleh. Cuma yang combo ni kita hari ni untuk JB je. Yang dah dapat dia. Nak combo lagi please. Nanti kita cakap dengan bos. Okey, ada lagi dik. Aku end Ada lagi. Okey. Adik saya cakap terima kasih banyak di atas sokongan. Ada rezeki kita akan buat combo lagi ya. Okey korang. Thank you tau. Terima kasih banyak. Terima kasih yang dah beli, yang dah sokong, yang dah like, yang dah share, yang dah join live ni, okey? Bye korang. Assalamualaikum.